Yang Muhammad, yang manis tu apa tak dengar tadi? Mangga. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada YB Pendang sebab nampaknya selalu aktif dan rajin untuk bertanyakan soalan. Khususnya soalan yang betul-betul memahami masalah dan juga cabaran yang dihadapi oleh golongan petani. Saya pernah buat lawatan ke kawasan Pendang. Kita sama-sama pergi melawat ke ladang mangga Tobiar Gold. Dan memanglah mangga di sana antara yang paling manis yang saya pernah cuba dalam hidup saya. Dan saya harap bahawa YB Pendang mengambillah peluang ini untuk sama-sama kita memajukan sektor Yang Muhammad, yang manis tu apa tak dengar tadi? Mangga. Ha? Mangga daripada Oh, mangga. ladang Tobiar Gold Ikut orangnya yang manis. adalah antara yang paling manis yang saya pernah cuba dalam hidup saya. Jadi sama-samalah kita memajukan sektor pertanian. Sekarang berkaitan pula dengan isu masalah akses tanah. Kita di kementerian kita telah sediakan Taman Kekal Pengeluaran Makanan sejak tahun 2001 sebagai salah satu langkah untuk menyediakan akses tanah, khususnya membantu kepada golongan petani yang minat untuk menceburi bidang ini. Sehingga kini terdapat 76 Taman Kekal Pengeluaran Makanan dengan keluasan melebihi 10,000 hektar